Pernahkah anda baring pada jam 11 malam tetapi tidak dapat tidur sehingga jam 3 pagi? Ramai sekali orang yang terjaga pada waktu subuh dan tidak dapat tidur semula bukan Assalamualaikum. Saya Dr. Rizwan Syafiq, seorang pakar neurologi dan ketua pusat klinik tidur. 5 tahun lalu, Nenek Siti dari Johor Bahru datang berjumpa saya. Beliau telah mengambil ubat tidur selama 30 tahun tetapi hanya mampu tidur 2 jam sehari. Bantal bernilai ratusan ringgit, ubat herba tradisional, malah meditasi, semuanya tidak berhasil. Beliau mula keliru dengan nama cucunya dan keluarganya pasrah, menyangka itu adalah permulaan demensia. Tetapi saya meminta nenek itu meletakkan satu benda ini di bawah bantalnya. Malam itu, nenek itu tidur nyenyak selama 7 jam buat kali pertama dalam 30 tahun. Selepas 3 minggu, beliau berjaya berhenti mengambil ubat tidur sepenuhnya. Doktor kepala saya terasa lebih jernih dan ingatan saya juga lebih jelas, katanya. Kaedah ini lebih berkesan daripada ubat tidur yang saya preskripsikan selama 30 tahun. Apa yang nenek itu gunakan adalah kaedah nombor 1 daripada 5 kaedah yang saya temui. Bermula dari nombor 5, saya akan terangkan satu persatu mengapa kaedah nombor 1 adalah yang paling mujarab. Jika anda menonton video teman kesihatan ini hingga akhir insomnia, anda akan hilang dalam masa 3 minggu dan anda akan tidur nyenyak sebaik sahaja. Kepala anda menyentuh bantal. Langgan dan suka adalah percuma. Hanya dengan sekali tekan, anda akan menerima maklumat kesihatan dengan cepat. Sila tinggalkan komen bila anda tidur. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Saya akan mulakan dengan kedudukan kelima. Terutama sekali anda mesti tahu kaedah yang akan saya berikan di kedudukan ketiga. Ramai orang menderita setiap malam kerana tidak mengetahui perkara ini. Kedudukan ke-5 kepingan arang, kedudukan kelima adalah arang. Arang, maksudnya arang yang digunakan untuk memanggang daging. Anda mungkin akan bertanya, betul ia adalah arang itu? Arang yang telah dicuci, bersih dan dikeringkan sudah memadai. Pernahkah anda mengalami pengalaman seperti ini? Semasa tidur pada waktu malam, terjaga kerana hidung tersumbat, mencari air kerana tekak kering, atau merasakan bantal anda berbau hapak. Ini adalah salah satu sebab mengapa anda tidak dapat tidur. Tahun lalu, Nenek Aminah 68 tahun dari Penang datang berjumpa saya. Doktor, hidung saya tersumbat dan saya terjaga pada waktu malam. Susah hendak bernafas. Apabila bangun pagi, tekak saya juga sakit, katanya. Setelah memeriksa nenek itu, beliau tidak mempunyai resdung atau masalah hidung. Jadi mengapa beliau berasa sesak? Masalahnya adalah udara di sekeliling bantal. Apabila kita bernafas sepanjang malam, kelembapan terkumpul di sekeliling bantal, debu dan bakteria berkumpul di sana. Ini merengsakan hidung dan tekak mengganggu tidur anda. Ia seperti tidur di dalam bilik yang berdebu. Mengapa arang berkesan? Arang mempunyai beratus juta liang kecil yang tidak kelihatan dengan mata kasar. Tahukah anda berapa banyak? Jika semua liang pada sekeping arang dibentangkan, ia akan menjadi saiz 3 padang bola sepak. Liang-liang ini menyerap bau busuk, kelembapan dan habuk sepanjang malam. Ia seperti meletakkan pembersih udara di sebelah bantal anda. Saya meminta nenek itu membungkus sekeping arang yang telah dicuci bersih dan dikeringkan di dalam sapu tangan dan meletakkannya di bawah bantalnya. Seminggu kemudian nenek itu menelefon. Doktor, sungguh menakjubkan. Hidung saya terasa lega dan saya tidur lebih nyenyak. Apabila bangun pagi, tekak saya pun selesa, katanya. Kawan-kawan, ini bukan hanya kisah nenek ini. 6 daripada 10 warga emas terjaga pada waktu malam kerana masalah hidung atau tekak. Tetapi kebanyakan mereka
hanya menganggapnya sebagai tanda penuaan dan mengabaikannya. Bukan begitu. Sekeping arang sudah cukup untuk menyelesaikannya. Ia bukan ubat dan tidak mahal. Anda boleh membelinya di pasar dengan harga sekitar RM3-350. Ia lebih murah daripada secawan kopi. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Pertama, sediakan sekeping arang kecil. Kedua, bungkusnya dalam sapu tangan nipis atau beg kain agar tiada habuk arang yang melekat. Ketiga, letakkannya di bawah bantal. Kesannya bertahan kira-kira sebulan. Selepas sebulan anda boleh menggantinya dengan yang baru. Ada perkara yang perlu diberi perhatian. Jika anda membiarkan arang bersentuhan langsung dengan bantal serbuk hitam, mungkin akan melekat jadi. Pastikan anda membungkusnya dalam kain. Dan kerana ia menyerap kelembapan adalah lebih baik jika anda menjemurnya di bawah cahaya matahari sekali seminggu. Tetapi kawan-kawan arang sahaja tidak mencukupi. Terdapat kaedah yang lebih mujarab. Bermula dari kedudukan keempat anda pasti akan terkejut. Terutama sekali, kaedah nombor 1 adalah kaedah paling mujarab yang saya temui setelah merawat 2,000 orang pesakit selama 30 tahun. Hanya dengan menggunakan kaedah nombor 1 dengan betul, anda boleh berhenti mengambil ubat tidur dalam masa 3 minggu. Kedudukan ke 4, 3 biji kurma merah kering. Jadi apakah kedudukan keempat? Nah, kedudukan keempat adalah 3 biji kurma merah kering. Kurma merah. Maksudnya kurma merah yang diletakkan dalam samyetang. Ya, betul. Kurma merah itu, pernahkah anda mengalami pengalaman seperti ini? Pada waktu siang anda baik-baik saja. Tetapi apabila anda berbaring, segala macam kerisauan mula timbul. Adakah pemeriksaan hospital esok akan baik-baik saja? Adakah anak-anak saya sihat? Berapakah bil penyelenggaraan rumah nanti? Kepala anda riuh rendah sehingga anda tidak dapat tidur. Bukan nenek Fatimah 71 tahun dari Ipoh mengalami hal yang sama. Doktor, saya baik-baik saja pada siang hari, tetapi pada waktu malam saya berasa cemas. Fikiran bersimpang siur seperti ini. Saya hanya melihat siling sehingga jam 2 pagi, katanya. Nenek itu tidak mengalami masalah kecemasan atau kemurungan. Jadi mengapa kerisauan melanda hanya pada waktu malam? Apabila malam tiba, otak kita menjadi 3 kali lebih sensitif daripada siang hari. Oleh kerana persekitaran yang sunyi, kerisauan kecil pun terasa besar. Sama seperti bunyi jam lebih kuat kedengaran di dalam bilik yang sunyi. Mengapa kurma merah berkesan? Dalam perubatan tradisional, kurma merah telah lama digunakan sebagai ubat untuk menenangkan fikiran. Secara saintifik, kurma merah mengandungi bahan-bahan yang dipanggil saponin dan flavonoid. Namanya mungkin sukar, tetapi ringkasnya ia adalah bahan semula jadi yang menenangkan saraf. Apabila aroma manis kurma merah naik, perlahan-lahan dari bawah bantal otak kita menerima isyarat bahawa kita boleh berhenti risau dan berehat. Ia seperti merasakan ketenangan hati seperti ketika ibu membelai kepala kita semasa kecil. Saya meminta nenek itu meletakkan 3 biji kurma merah kering yang bersih ke dalam beg kain kecil dan meletakkannya di bawah bantalnya sebelum tidur. 3 hari kemudian, nenek itu menelefon. Doktor, sungguh menakjubkan. Apabila saya menghidu aroma kurma merah, hati saya menjadi tenang, kerisauan saya berkurangan, dan saya mula rasa mengantuk, katanya. 7 daripada 10 warga emas tidak dapat tidur pada waktu malam kerana kerisauan. Apabila usia meningkat, kerisauan bertambah, tetapi mereka tidak tahu cara untuk mengatasinya. 3 biji kurma merah sudah cukup. Ia bukan ubat dan tidak mahal. 1 bungkus di pasar berharga kira-kira 10.50 dan boleh digunakan selama sebulan. Hanya 0.35 sehari. Cara penggunaannya juga mudah.
Pertama, sediakan 3 hingga 5 biji kurma merah kering yang bersih dan tidak berulat. Kedua, masukkan ke dalam beg kain kecil atau uncang teh. Ketiga, letakkannya di bawah bantal anda dan tidur. Apabila aroma kurma merah mula pudar, gantikannya dengan yang baru. Biasanya aroma bertahan selama seminggu hingga 10 hari. Saya akan berikan satu petua. Lebih baik jika anda menggunakannya bersama dengan arang yang saya sebutkan di kedudukan kelima. Arang membersihkan udara dan kurma merah menenangkan fikiran, jadi ia memberikan kesan sinergi. Tetapi kawan-kawan, kurma merah sahaja tidak mencukupi. Terdapat kaedah yang lebih mujarab. Terutama sekali saya telah beritahu anda, pada mulanya anda mesti tahu kedudukan ketiga. Ramai orang menderita kerana tidak mengetahui perkara ini. Jika anda tahu kedudukan ketiga, anda akan merasa selesa seperti tidur di dalam hutan. Kedudukan ketiga, serpihan kayu cypress. Jadi apakah kedudukan ketiga? Kedudukan ketiga adalah serpihan kayu cypress. Kayu cypress, anda mungkin bertanya apa itu? Ia adalah serpihan kayu yang mudah didapati di pasar atau pasar raya kini. Ia juga dikenali sebagai hinoki. Pernahkah anda mengalami pengalaman seperti ini? Apabila anda pergi ke dalam hutan, tebal kepala anda terasa jernih dan bernafas menjadi lebih mudah. Pengalaman merasakan ketenangan hati hanya dengan menghidu bau kayu. Itu adalah disebabkan oleh phytoncide yang dikeluarkan oleh kayu cypress. Phytoncide adalah bahan semula jadi yang dikeluarkan oleh pokok untuk melindungi dirinya. Secara ringkasnya, ia adalah perisai pokok. Tetapi perisai ini menjadi ubat bagi manusia. Atuk Hassan, 76 tahun dari Melaka, datang berjumpa saya. Doktor, dada saya terasa sesak pada waktu malam. Jantung saya berdebar-debar sehingga saya tidak dapat tidur, katanya. Setelah memeriksa atuk itu, jantungnya didapati normal. Jadi mengapa beliau berasa sesak? Masalahnya adalah stres. Ketegangan yang terkumpul pada siang hari meletus pada waktu malam. Tubuh kita mempunyai dua Swiss ketegangan dan Swiss rehat. Pada siang hari, Swiss ketegangan harus dihidupkan dan pada waktu malam Swiss rehat harus dihidupkan. Tetapi apabila usia meningkat, Swiss ini rosak. Swiss ketegangan tidak mati pada waktu malam. Mengapa kayu cypress berkesan? Aroma kayu cypress mempunyai keupayaan untuk mematikan Swiss ketegangan secara paksa dan menghidupkan Swiss rehat dalam badan kita. Kajian sebenar juga menunjukkan bahawa menghidu aroma kayu cypress mengurangkan hormon stres sebanyak separuh dan menstabilkan tekanan darah. Melihat pada angka, ia lebih menakjubkan. Dalam masa 30 minit selepas menghidu aroma kayu cypress, degupan jantung seseorang menurun dari 80 denyutan seminit kepada 60 denyutan seminit. Ia seolah-olah kesan meditasi di dalam hutan. Saya memberikan atuk itu sebuah beg kecil berisi serpihan kayu cypress. Saya memintanya untuk meletakkannya di dalam bantal atau di bawah bantal di bahagian kepala. Seminggu kemudian atuk itu datang. Doktor, sungguh menakjubkan. Apabila saya menghidu aroma itu, dada saya berasa selesa dan saya mula rasa mengantuk. Ia seperti tidur di dalam hutan, katanya. 8 daripada 10 warga emas tidak dapat tidur pada waktu malam kerana ketegangan. Mereka tidak tahu cara untuk melepaskan stres yang terkumpul pada siang hari. Hanya satu beg kayu cypress sudah cukup. Harganya juga berpatutan. Sebuah beg kecil boleh dibeli di pasar dengan harga kira-kira RM17.50. Sekali beli, ia boleh digunakan selama 6 bulan. Kurang dari 0.0 sehari. Cara penggunaannya juga mudah.
Pertama, dapatkan beg kecil berisi kiup atau serpihan kayu cypress. Kedua, buka sedikit bantal anda dan campurkannya atau letakkannya di bawah bantal di bahagian kepala anda. Ketiga, jika aromanya menjadi lemah, semburkan sedikit air. Ini akan menghidupkan semula aroma. Dan sila kongsi pendapat anda di ruangan komen. Saya telah berkongsi 3 kaedah setakat ini, yang manakah paling anda suka? Pendapat anda sangat bermakna bagi saya. Tetapi kawan-kawan masih ada kedudukan kedua dan pertama. Sejujurnya, dari kedudukan kelima hingga ketiga adalah peringkat persediaan. Yang benar-benar mujarab adalah kedudukan kedua dan pertama. Terutama sekali kedudukan pertama adalah kaedah yang saya beritahu kepada nenek itu. Ia adalah kaedah yang mengubah seorang atuk berusia 91 tahun dalam masa 3 minggu. Kedudukan kedua, tuala yang digulung. Jadi apakah kedudukan kedua? Kedudukan kedua adalah tuala yang digulung. Tuala maksudnya tuala biasa. Ya betul. Tuala yang ada di setiap rumah. Tetapi ia bukan hanya diletakkan begitu saja. Ya. Kawan-kawan, pernahkah anda mengalami pengalaman seperti ini? Terjaga pada waktu pagi dengan leher yang kaku, bahu yang keras sehingga tidak dapat memusingkan kepala. Merasa seolah-olah leher anda tertekuk kerana bantal terlalu tinggi. Inilah salah satu sebab mengapa anda tidak dapat tidur nyenyak sepanjang malam. Atuk Razak, 69 tahun dari Kuala Lumpur, datang berjumpa saya. Doktor, saya terjaga pada waktu malam kerana sakit leher. Apabila bangun pagi, bahu saya pun kaku, katanya. Setelah memeriksa atuk itu, tulang lehernya tidak mempunyai masalah. Jadi mengapa beliau sakit? Masalahnya adalah ketinggian bantal. Salah satu punca tersembunyi insomnia warga emas adalah bantal yang tidak sesuai. Jika bantal terlalu tinggi, leher akan tertekuk, menyebabkan otot leher dan bahu tegang sepanjang malam. Seluruh badan terasa sakit, seperti tidur di atas kerusi. Ada masalah yang lebih besar. Jika leher tertekuk, aliran darah ke otak akan terhalang. Otak tidak mendapat oksigen dan nutrien yang mencukupi, menyebabkan kepala terasa berat dan tidur menjadi tidak nyenyak. Ia seperti air tidak mengalir jika hos terlipat. Mengapa tuala berkesan? Apabila tuala digulung dan diletakkan di bawah bantal, ia akan menyokong lengkungan tulang belakang leher yang berbentuk C dengan sempurna. Ketegangan pada leher dan bahu akan hilang sepenuhnya, seluruh badan menjadi lebih rileks. Dan bekalan oksigen ke otak juga menjadi lancar, meningkatkan kualiti tidur secara dramatik. Melihat pada angka, ia lebih menakjubkan. Jika leher disokong dengan betul, jumlah darah yang mengalir ke otak akan meningkat sebanyak 30%. Tahukah anda betapa besarnya perbezaan 30% itu? Ia seperti jalan raya yang tersekat kini dibuka. Saya meminta atuk itu menggulung sehelai tuala biasa dan meletakkannya di antara bantal dan leher di ruang kosong. Sejak malam itu, atuk itu tidur tanpa sakit leher. Doktor, selepas 30 tahun saya bangun pagi dan leher saya tidak sakit. Bahu saya juga terasa ringan, katanya. 9 daripada 10 warga emas menderita kerana bantal yang tidak sesuai. Walaupun membeli bantal berharga ratusan ringgit, ia masih tidak sesuai. Ini kerana panjang leher setiap orang berbeza. Tetapi tuala boleh disesuaikan mengikut badan anda. Inilah kuasa tuala. Ia tidak memerlukan wang sesen pun. Hanya sehelai tuala yang ada di rumah sudah cukup. Kesannya lebih baik daripada bantal tempahan khas berharga ratusan ringgit. Saya akan beritahu cara penggunaannya. Pertama, gulung sehelai tuala biasa. Mulakan dengan ketebalan sebesar lengan anda. Kedua, letakkan bantal biasa anda dan masukkan tuala yang digulung itu ke dalam ruang kosong antara bantal dan leher anda. Ketiga, baring dan pusingkan kepala anda ke kiri dan kanan. Sesuaikan ketebalan tuala
ke ketinggian yang paling selesa untuk leher anda. Inilah bantal tersuai terbaik yang tidak memerlukan wang sesen pun. Kedudukan ke? 1. Segenggam beras mentah. Kawan-kawan saya telah berkongsi 4 kaedah setakat ini: arang kurma merah, kayu cypress dan tuala. Ini sahaja sudah cukup untuk mengubah kualiti tidur anda. Tetapi yang sebenarnya bermula sekarang. Tiba masanya untuk saya beritahu kedudukan pertama. Kaedah yang digunakan oleh Nenek Siti dari Johor Bahru untuk berhenti mengambil ubat tidur selama 30 tahun. Ini adalah kaedah paling mujarab yang saya temui setelah merawat 2,000 orang pesakit selama 30 tahun. Kedudukan pertama adalah sesuatu yang pasti ada di dapur rumah anda. Jadi apakah kedudukan pertama yang ditunggu-tunggu itu? Kedudukan pertama adalah segenggam beras mentah. Beras, maksudnya beras yang digunakan untuk memasak nasi, ya betul. Beras yang ada di dalam almari dapur anda. Anda mungkin akan bertanya, adakah ini bermakna tidur dengan beg beras sebagai bantal? Bukan begitu. Ini mempunyai kesan yang jauh lebih kuat daripada bantal atau ubat bernilai ribuan ringgit. Kawan-kawan, 3 prinsip saintifik yang menakjubkan tersembunyi dalam beg bijirin kecil ini untuk mengatasi insomnia. Pertama, kesan akupresur semula jadi. Ada bahagian cekung di belakang leher kita di mana rambut berakhir. Di sana terdapat titik akupunktur penting yang dipanggil Pungji Heun. Jika bahagian ini tegang, sakit kepala dan insomnia akan berlaku. Butiran bijirin yang keras secara semula jadi memberi tekanan pada bahagian ini sepanjang malam. Otot leher dan bahu yang tegang akan menjadi lega sepenuhnya. Kedua, ia menyejukkan kepala. Tahukah anda rahsia terbesar tidur? Kepala sejuk dan kaki hangat. Bijirin mempunyai sifat sejuk. Ia menyerap haba yang tidak perlu yang naik ke kepala dan leher sepanjang malam seperti span. Ia menghalang otak daripada terlalu panas, menghentikan fikiran yang rumit dan membawa anda ke keadaan rehat yang mendalam. Ketiga, bunyi yang menenangkan hati. Bunyi sagrak-sagrak butiran bijirin yang kedengaran setiap kali anda bergerak. Ini berfungsi sebagai bunyi putih yang menstabilkan gelombang otak kita. Bunyi yang monoton dan semula jadi seperti bunyi air sungai menenangkan hati. Mengapa ia nombor 1? Dari kedudukan kelima hingga keempat, kami menumpukan pada satu masalah. Arang untuk udara kurma merah, untuk kerisauan kayu cypress, untuk ketegangan dan tuala untuk leher. Tetapi beg bijirin ini menyelesaikan 3 punca utama insomnia secara serentak dalam satu pakej: otot yang tegang, kepala yang panas dan fikiran yang bising. Nenek Siti dari Johor Bahru menggunakan ini. Rahsia beliau berhenti mengambil ubat tidur selama 30 tahun dalam masa 3 minggu adalah beg bijirin ini. Atuk Karim, 74 tahun dari Sabah juga begitu. Doktor saya tidak dapat tidur setiap malam selama 20 tahun kerana sakit kepala, katanya. Apabila saya memberikan beg bijirin kepada atuk itu, sakit kepalanya hilang dalam masa seminggu dan beliau tidur nyenyak. Doktor, apa ini? Adakah ini magic? Setiap 10 warga emas ke semua 10 orang mendapat manfaat daripada kaedah ini. Ini kerana ia mengatasi 3 punca utama secara serentak. Ia tidak memerlukan wang sesen pun. Hanya segenggam beras yang ada di rumah sudah cukup. Kosnya percuma. Saya akan beritahu cara penggunaannya. Pertama, isi 1 hingga 2 cawan beras mentah ke dalam beg kapas bersih atau stoking. Kedua, ikat mulut beg dengan kuat supaya bijirin tidak tumpah. Ketiga, setelah anda berbaring dengan bantal biasa, letakkan beg bijirin ini di ruang kosong antara leher dan bantal anda.
Pada mulanya ia mungkin sedikit tidak selesa, tetapi bersabarlah selama 3 hari. Selepas 3 hari, anda tidak akan dapat tidur tanpanya. Saya akan berikan satu petua. Lebih baik jika anda menggunakannya bersama dengan tuala yang digulung kedudukan kedua. Menyangga leher dengan tuala dan meletakkan beg bijirin di atasnya adalah kombinasi yang sempurna. Dan masukkan juga arang kedudukan kelima kurma merah, kedudukan keempat dan kayu cypress kedudukan ketiga, semuanya di bawah bantal. Kesan sinerginya sangat besar. Kawan-kawan saya telah berkongsi kesemua 5 kaedah dari nombor 1 hingga nombor 5. Kini giliran anda. Kawan-kawan saya akan meringkaskan 5 kaedah yang saya kongsi hari ini. Kedudukan ke 5 kepingan arang. Membersihkan udara di sekeliling bantal, melegakan hidung dan tekak. Kedudukan ke 43 biji kurma merah kering. Menenangkan kerisauan yang melanda pada waktu malam, menenangkan hati. Kedudukan ke 3 beg kayu cypress. Mematikan suis ketegangan dan menghidupkan suis rehat, merehatkan badan. Kedudukan ke 2 tuala yang digulung. Menyokong leher dengan betul, melancarkan aliran darah ke otak. Kedudukan ke 1, segenggam beras mentah. Menyelesaikan 3 punca utama insomnia secara serentak dengan kesan akupresur pada leher, menyejukkan kepala dan bunyi putih. Kelima-lima kaedah ini adalah khazanah yang saya temui setelah merawat 2,000 orang pesakit selama 30 tahun. Ia lebih mujarab daripada bantal bernilai ribuan ringgit atau ubat tidur. Tetapi kosnya hampir tiada. Kesemuanya jika digabungkan pun hanya kira-kira 35 ringgit. Yang lebih penting ialah ini. Kaedah-kaedah ini bukan ubat. Ia adalah untuk menyedarkan semula keupayaan tidur semula jadi yang ada pada badan kita. Oleh itu tiada kesan sampingan dan ia menjadi lebih berkesan apabila usia meningkat. Mulakan malam ini. Pada mulanya cuba gunakan beg beras mentah kedudukan pertama sahaja. Jika anda merasakan kesannya selepas 3 hari, tambahkan tuala kedudukan kedua. Selepas seminggu, masukkan kesemua dari kedudukan kelima hingga ketiga di bawah bantal anda. Maka tidur anda akan berubah sepenuhnya. Bayangkan diri anda selepas 3 minggu. Anda baring pada jam 11 malam dan terus tertidur bangun pagi tanpa terjaga walau sekali pun dan berasa segar. Kepala jernih, ingatan kembali pulih dan anda bergerak cergas sepanjang hari. Bermain dengan cucu, bertemu kawan-kawan sambil ketawa dan boleh melancong. Inilah hadiah yang ingin saya berikan kepada anda. Sebaliknya, bagaimana pula jika anda tidak melakukan apa-apa malam esok? Anda akan terus melihat siling esok lusa pun letih dan seminggu kemudian anda akan menderita dengan cara yang sama. Apabila masa berlalu, ingatan anda akan semakin merosot dan badan anda akan terasa semakin berat. Pilihan di tangan anda. Tetapi saya berharap anda berjaya. Oleh itu saya membuat video ini untuk teman kesihatan. Jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan butang langgan. Kami akan terus menyampaikan maklumat untuk menjaga kesihatan anda. Tekan juga suka agar lebih ramai orang dapat mengetahui kaedah ini dan sila kongsi video ini dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Satu perkongsian daripada anda boleh mengakhiri malam insomnia seseorang. Akhir sekali tinggalkan komen, tulis, saya akan mulakan hari ini. Barisan itu akan menjadi janji tindakan untuk anda dan inspirasi untuk orang lain. Saya ikhlas menyokong kehidupan tidur nyenyak anda tanpa mengira usia. Selamat malam. Terima kasih.